Alhamdulillah. Cantik tak Kak? Ya, suka tak? Terima kasih pada Zulma. Cantik. Terharu Kak tengok. Sama saya lagi, episod Deko RM1. Kali ni episod 6. Hari ni lewat sikit saya datang menerjah kawasan-kawasan yang saya nak buat deko ni. Sebab tadi kita ada projek sikit dekat sekolah. So itu nanti boleh tengok video sebelum nanti kita up video kita buat dewan sekolah. Dewan sekolah cikgu-cikgu beli barang kita, so kita tolonglah mana sikit yang patut untuk tolong diorang. Okey, sama balik cerita kita pasal deko RM1 ni. So kita akan cari lagi siapa yang kita nak deko rumah dia dan kita nak cantikkan rumah dia. Saya tengok komen kan, komen dekat episod 5. Siap cabar saya tau. Kalau boleh kata rumah ketua buat deko, sabar. Saya akan datang rumah awak dan saya akan deko rumah awak sampai puas hati. Awak tunggulah. Yang penting komen dulu. Komen kat bawah ni bagi rancak sebab bos saya dah start pilih. Dia start pilih, tengok komen-komen mana yang jahat, nakal-nakal tu kan. Kita nak pergi rumah dia. So deko RM1 nanti kita nak buat kira extended version. Okay, so tak ada dekat banyak. Kita cari rumah. Hari ni ramai orang cuti. Abang depan tu pun tengah repair kereta apa semua, tapi tak tahulah dia okey tak okey. So kita jalan dulu. Let's go. Itu bukan akak yang hari tu episod 5 ke? Yang hari tu cakap busy tu dia. Dia tanya, Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak yang hari tu kan, yang episod lepas kan? Minggu lepas interview ni kan. Zulma. Ya, Zoma betul. Akak cuti kali ni? Ya, hari Free? ni Kak cuti free. Wah, rezeki akak pada minggu lepas kan. Minggu lepas dia tak dapat nak kita buat rumah sebab dia pergi kerja. So hari ni hari cuti awam, so kita boleh buat rumah akak lah. Boleh lah. Alhamdulillah. Saya cakap rezeki tak pernah salah alamat. So ni, jom kita naik ke rumah tengok. Okay, boleh. Semua dekat Temanggung 2. Oh, Temanggung 2 ni Temanggung 1. Duduk sini 2022. Oh, ni baru cek ni dong. Memang baru 2002. Ya. 2002 akak Rohani duduk sini 2002 Ya. Lama kan 20, dekat 20 tahun lebih tau. Ya. Rumah ni pun Mana rumah kat sana? sini. Rumah kau Rohani tak tinggi sangat 32. So tak sebut sangat. Okey. Jumpa masuk. Saya pula macam owner. Salam. Oh. Apa lampu dah? Okey. Oh, ni rumah Kak Rohaninya hijau. Macam rumah dekat area sana tu. Tapi kali ni ideanya Dik, abang rasa kita tak ada pakai warna hijau. Boleh tak Dik? Boleh kan? Okay, kita nak try adjust dinding hijau sebab dah 2 episod ada dinding hijau. So ini warna hijau-hijau mint rasanya, hijau mint ni. So kita akan try tukar warna hijau dia ni, kita cat balik. Lepas tu kita tengok macam mana hasil rumah Kak Rohani kita. Ya. Kita nak balik, kita nak potong-potong barang rumah, buat ukuran apa semua dulu. Lepas tu kita tengok apa jadi dengan dinding Kak Rohani. Stay tune. Sekarang kita potong. Siap. 88. Okey. Dinding sudah cat, cantik, putih, manis punya. Tengok next pose pula. Tanpa tabal. Let's go. Rumah Kak Rohani tak siap. Nampak? Cantik. Kita dah buat pakai fluter, ada dengan wainscoting, siap dengan border apa semua. Last kita letak center point dia, motherboard, UV board untuk potong, untuk square UV board sikit. Lepas tu tengah-tengah bubuh kaligrafi. Ini kalau Kak Nani tengok ni confirm hati dia shock macam tu sekali. Okey, tak apa, Kak Nani kejap lagi ni nak balik kan, dia pergi kerja. Ni nak balik kerja pukul 3 macam tu dia nak balik. Okey, kita tunggu Kak Nani sampai kita surprise kan. Right, Kak Nani dah sampai. Kak Nani, Ya. rumah Kak dah siap. Siap. Alhamdulillah. Cantik tak Kak? Ya, suka tak? Terima kasih pada Zulma. Cantik. Terharu Kak tengok. Apa akak rasa bila akak dapat peluang
rezeki macam ni. Rasa terharu lah kan. Cantik dia punya ni. Kalau kita nak buat sendiri pun dah berapa kan. Ya, betul, Ini Kak. kan Zulma berbaik hati nak dekor rumah akak dah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Sebagai Zulma, kita cuba bantu. Dalam projek kita RM1 dekor ni, kita nak bantu ramai orang untuk dapatkan dinding dia cantik macam Kak Rohani ni. Okey, Kak Rohani, sebelum saya habiskan kita punya sesi ni, boleh tak saya minta bayaran sebanyak Boleh RM1 sahaja untuk RM1 kita. sahaja. Berpuas hati sangat. Kak Zani dah memang puas hati, bukan sikit tau dia puas hati, dia puas hati banyak sangat. Okey, so kepada yang tengok video ni, kalau korang nak rumah korang cantik macam Kak Nani, macam biasa, jangan lupa komen video kat bawah ni, beritahu rumah korang kat mana, lepas tu korang nak. Sebab projek kedua kita adalah kita nak buat rumah. Antara salah satu komen yang berjaya menjadi pilihan, dia akan kita buat rumah dia. Kita akan buat dinding dia cantik macam bilik Kak Nani. Okey, sampai sini saja Kak Nani. Akhir kata, lupa ambil payment. Okey Kak, RM1 ni bukti kita siapkan mengenai dengan harga RM1. RM1. Ingat Deko, ingat Zulma. Baik, jumpa besok.